bukanlah sekadar penghinaan terhadap raja-raja Melayu ataupun institusi raja, tetapi ia lebih berbahaya daripada itu kerana ianya sudah terang-terang menyatakan satu jangka masa atau tempoh untuk menghapuskan institusi raja-raja Melayu yang sudah berwujud di negara ini sejak ribuan tahun dahulu. Saya menggesa dan mendesak pihak kerajaan supaya menangkap individu ini dan menyiasat latar belakangnya, walaupun ianya menggelar dirinya sebagai ustaz. Tetapi saya risau bahawa individu-individu yang berfahaman ekstremis seperti ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan kumpulan teroris. Sebagaimana yang kita lihat apa yang berlaku di beberapa negara Arab, peranan-peranan kumpulan teroris yang dibiayai dan dibantu dengan kewangan yang besar oleh pihak-pihak yang memang tidak suka melihat negara Islam aman, tenteram dan makmur. Dan kemungkinan individu seperti yang mana disebutkan oleh individu yang bernama Wan Ji ini juga terpengaruh dan terkait dengan kumpulan teroris. Kita amat bimbang apa yang berlaku di Syria, di Mesir ini akan merebak ke Malaysia, dan sudah tentunya perkara ini sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan majmuk, kita tidak mahu sesekali perkara ini berlaku. Sebabkan malangnya tidak ada Akta Keselamatan Dalam Negeri, kita tidak tahu apakah bentuk perundangan yang ada untuk menangani masalah ini, kerana ini berkaitan keganasan terorisme. Jadi bagi saya pertimbangan peribadi, apabila berlaku sebegini, alangkah eloknya jika ISA itu dikembalikan. Setelah kita menonton video klip ini, kita juga terpanggil untuk melakukan laporan polis bahawa ini bukanlah isu perkauman, bukan isu Melayu, Cina, India. Ini isu mencabar kedudukan negara, khususnya raja-raja yang ada di negara ini. Apabila dalam video tersebut memberikan cadangan untuk menjatuhkan raja-raja Melayu dan untuk membentuk negara republik, ini adalah satu revolusi yang sangat serius yang mencabar institusi yang telah lama dipakai di negara ini. Maka pemuda MCA juga menyokong supaya pihak polis mengambil tindakan untuk menyiasat betul ke ada dalang di belakang pergerakan ini. Sebab kita pernah mempunyai satu pengalaman bila serangan terhadap Lahad Datu di Sabah. Kita tidak mahu satu lagi kumpulan di dalam negara kita yang cuba menjatuhkan sistem pentadbiran yang sedia ada.